قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبركاته في أسراره في الدارين آمين. الحمد لله tuan-tuan dan muslimin wal muslimat, yarhamni yarhamkumullah. Pertama kali kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan Rabbil Alamin, yang mana dapat taufik hidayah inayahnya kita diberi peluang dan juga ruang untuk hadir dalam majlis Mudzakaratul Ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi ini kita dah masuk hari yang terakhir bagi bulan Muharram. Hari ini 29 Muharram, betul ya? Kali keperkiraan takwim falak, besok sudah 1 Safar. 29 Muharram 1444 Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, dan wajib mencekarkan bahawa Nabi kita itu daripada bangsa Arab, dari bangsa Quraisy, dan bahawasanya namanya Muhammad, dan bahawasanya bapanya Sayyidina Abdullah, lama sekali, dan Sayyidina Abdullah anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim. Ke atasnya Abdul Manaf, anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Fihir, anak Malik, anak An-Nadar, anak Kinana, anak Khuzaimah, Mudrikah, anak Ilyas, anak Mudar, anak Nizar, anak Ma'ad, anak Adnan itu sisilah. Itu Adnan sampai kepada Ismail alaihissalam, sampai kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adnan itu situlah yang takdir segala. Kata lagi tu ulama tak tulis, tapi adalah sallallahu alaihi wa ya Adnani. Keturunan Adnani. Adnani ini datang daripada Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itu ya. Jadi tengok sini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bapanya nama Abdullah. Bapanya wafat di Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam perut ibunya, lebih kurang dalam 2 atau 3 bulan. 23 bulan ibunya Rasulullah SAW, bapaknya wafat di Madinah, di kalangan Bani Najjar. Ya. Setelah umur Nabi SAW 5-6 tahun, begitulah serahnya, ibunya Aminah binti Wahbin dan bersama seorang nama khadamnya Nabi namanya Ummu Aiman. Ketiga ini pergi ke Madinah. Tujuan ibunya nak bawa Nabi SAW menziarahi keluarga belah bapanya. 6 tahun umur dengan itulah. Ziarah kompak depan dalam perjalanan, wallahualam, jalan kaki dan unta, wallahualam. Ini bermasa lah daripada Makkah pergi ke Madinah, kan? Tak tahulah sama ada dia ni unta ke ni kedai ke, wallahualam. Jadi perjalanan itu masa yang lama. Akhirnya sampailah 3 orang ni ke Madinah. Di Madinah memang sebulan jarak over ini balik. Ketika pulang, ibunya Aminah Tubuhullah Rasulullah anha sakit di tempat nama Abwa. Tempat nama Abwa. Ketika sakit gering itu, dia meriba anaknya Muhammad SAW. Hei anakku, sesungguhnya yang besar ini setiap yang hidup ni akan binasa, dan aku ni akan mati. Sampai dia riba anak dia Muhammad SAW. Dan dia kata apa? Wa ana mayyitan, aku ni akan mati. Wa zikri baqin, ingatan
sebut awak akan hal aku ni kekal. Betul tak? Apa sekarang kita sebut kisah Aminah radhiyallahu anha. Selesai itu, dan dia kata, wahai anakku, kalau tidak salah mimpi aku, kamu akan jadi Rasul dibangkit untuk orang ajam dan Arab. Kita dalam syair itu panjang. Akhirnya Aminah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha wafat. Dan dia atas riba Nabi SAW. Dia riba oleh Nabi SAW. Dia riba anak dia tentu Allah. Jadi selesai menguruskan jenazah ibunya, Ummu Aiman lah, perempuan dengan Nabi SAW. Tak tahulah 3 hari ke 4 hari, Wallahualam, dikebumikan di tempat nama Abwa. Tak jauh dah pada Mekah. Dia katalah hampir-hampir 1 kilometer. Jadi kemakan pulanglah Ummu Aiman bawa Nabi SAW dengan doa. Maka sampai di Mekah, Ummu Aiman beritahu ibunya Aminah telah kembali ke rahmatullah. Maka Abdul Muttalib memeluk cucunya, wahai Muhammad SAW, saat ini kamu jadi anak. Kata Nabi saya, anak Nabi la kazib, anak Ibnu Abdul Muttalib. Dan saya itu, aku Nabi yang tidak dusta, aku anak Abdul Muttalib. Dan saya itu, yang Abdul Muttalib itu, Abdul Muttalib ini datuknya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia orang ini hidup di zaman fitrah lah. Maknanya dia tidak sempat hidup di zaman Nabi SAW menjadi Rasul. Bila Nabi yang diangkat menjadi Rasul, kalau tak beriman, jadi kafir. Alhamdulillah. Jadi dia orang ini mati semua sebelum Nabi dibangkit jadi Rasul. Dia fitrah Nabi. Jadi Abdul Muttalib ini mempunyai 10 orang anak. Anak dia semua lelaki. Dia tak ada nama. Itu last sekali Abdullah, anak yang bungsu. Anak yang lepas 10 orang tu namanya Naufal, Al-Haris, Al-Zubair, Al-Muqawwim, Al-Ghaidah. 5 orang ni mati wafat sebelum dia Nabi bangkit jadi Rasul. Jadi mana selamat lah. Memang fitrah, selamatlah dia. Dan 5 kemudian tu Abbas radhiyallahu anhu, dia masuk Islam. Hamzah radhiyallahu anhu mati syahid dalam peperangan Uhud. Pada Abu Lahab. Dahsyatnya Abu Lahab tu. Dan Nabi SAW punya bapa saudara, paman dia. Dia punya bapa saudara lah, Abu Lahab, bapa saudara dia, uncle Nabi SAW. Dan Abu Talib dan Abdullah, cukup 10. Abbas, Abdullah, Hamzah, Abdullah, Abu Talib, Abu Lahab, Abdullah, dia pun selamat juga lah. Dia meninggal waktu Nabi dalam perut lagi. Yang tak selamat Abu Lahab, dia tak beriman. Ya, Abbas radhiyallahu anhu dia beriman, alhamdulillah. Hamzah radhiyallahu beriman, mati syahid perang Uhud kan. Abu Talib ni kata sebahagian ulama, kita lebih baik kita tawakuf. Apa pula tawakuf? Kita KIB lah. Tak boleh kita nak sangka tuduh dia ni mati kafir ke apa ke itu, ini whatever. Wallahualam. Ya, memang ada kisahnya. Bila Nabi SAW offer dia untuk mengucap ketika saat akhir mati gitu kan. Dan dia tidak mau mengucap juga. Jadi kita jawab Wallahualam. Allah lah dia mengetahui. Yang kita pandai-pandai buat nak tutup tuduhan kan. Walaupun dia orang yang melihara Nabi SAW, takkanlah tak ada sedikit bonus ke apa ke.
Ibn Abu Lahab yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW pun dapat juga peringanan azab setiap hari Senin malam Senin. Kenapa? Bila hari Senin, ada malam Senin, hari Senin tu Abu Lahab dapat sikit diskaun. Dia punya bilium api tu kurang. Neraka tu daripada 100 itu mungkin tinggal 15% ke 10% ke. Itu ada kisah tu. Nah, Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan ulama, satu malam dia melihat bermimpi, melihat Abu Lahab. Dia kata, "Hai Abu Lahab, apa khabar kamu?" Memang dah kita lah. Jinilah aja. Kalau tak beriman, neraka lah tempat ni. So, macam mana tahu? Saya setiap hari Senin, Allah Ta'ala yukhaffifu anni, diringankan daripada aku azab neraka. Di mana? Kerana apa? Kerana kegembiraan saya ketika lahirnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atas gembira saya, dan saya pun merdekakan hamba perempuan saya. Nama dia Suwaibah As-Salamiyah. Dan Suwaibah itulah perempuan yang pertama yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari kelahiran itu saya sembelih, kata ulama rahmat, 100 ekor kambing. Gembira. Yusuf, kalau orang beranak ada 9 kambing. Akikah cucu pun buat anak 100 ekor kambing. Gembira anak saudara. Dia Abdullah tu adik dia. Aminah tu adik ipar dia. Melahirkan seorang orang yang mulia. Dia tahu yang mulia itu Muhammad bin Abdullah SAW. Jadi gembiranya dia sembelih 100 ekor kambing bagi orang Mekah. Dia terpanggil menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah ulama ambil istinbat, maknanya kalau orang kafir yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman, hari kelahiran itu sangat gembira buat bangsa, buat itu, buat sebagainya. Allah ambil kira juga kebaikan dia, apalagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sendiri fahamlah. Apalagi kita umat Nabi SAW, satu lagi itu raja yang mula-mula buat maulid tu kan, dia sembelih kabau, dia sembelih unta, dia sembelih kambing, yang orang makan. Akan digembira semua. Macam kita lah. Kita bila gembira hari lahir isteri kita, kita buat apa lagi? Celebrate. Beli kek. Jadi kalau tak sempat beli kek, baik bawa orang rumah kita pergi hotel yang mewah lah, 3 bintang, makan doang itu celebrate. Ataupun nak kalau tak dapat 5 bintang, pergi tempat ni restoran Natang Menate. Amal ramai pun 1,000 habis tu. Jangan bawa jadi. Itu belum muda Ustaz. Ada gigi sekarang tak ada, tak boleh. Nak makan je lah bubur rambut lah. Celebrate bubur rambut. Jadi kita sampai sekarang budaya kita, ya, nak balik ni, nak jadi anak saya, nak balik jadi orang rumah saya, nak balik jadi suami saya. Betul tak? Sampai tak mengaji tu. Takut kena marah. Kita kalau untuk kita, untuk family kita, Masya Allah, ya. Tapi bila satu-satu orang yang pertubuhan ke AJK mesti akan sambut dibuat menjadi melalak kita. Beda lah, itulah, inilah. Tak adil lah. Betul tak? Kan saja kita challenge aja. Kau boleh kata kita punya beda Allah Nabi SAW tak buat lah. Tak apalah, kita agree lah. Kau boleh apa ni? Boleh kata hari kebetulan sultan-sultan di Malaysia ni bidang. Tak apa ni? Macam tak lah. Kau nak AJK Surabaya buat, kau komplain. Orang kampung ni beda lah, apalah. Bukan ni. Kan ada. Dan kau tambah hebat kan? Kau ahli sunnah wal jamaah, contohnya kan.
Kau pura Wahabi tak apalah, baguslah kita adil, baguslah tu. Boleh cari haul tuanku, dia jadi tuanku. Boleh. Ada berapa belah tuanku dalam Malaysia ni? Berapa belah? 13. Itu Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, Melaka. Sarawak Melaka. Ada tu. Boleh. Pulau. Jagalah tuanku patut jangan rendah diri. Majlis tuanku yang sambut ni, yang habis beratok-atok ibu ni, sebenarnya bid'ah dalalah. Boleh. FIU datang, ikat kaki semua, campak habis. Tak berani. Kalau berani, boleh kita tegas. Kalimah tu semuanya kalimah yang hak di sisi raja yang zalim, lepas tu dia bunuh kau syahid lah. Tak berani. Lepas tu dapat datuk pula tak nak. Kau laki ni dan salam. Orang naik klik kata, bila naik JK buat orang kampung, wah ini semua bila orang Nabi Taubat Sarawak apa Nabi Sallallahu pandai pula. Kalau kau betul-betul nak challenge, jangan kau pelekeh yang orang kampung yang bodoh-bodoh ni, yang orang atas tu tak wani pula. Tak boleh menyentuh 3 apa itu ini, boleh pula. Kau betul-betul macam biar sampai kau hujung berani kita tu. Macam ulama-ulama dulu kan, lawan politis, lawan penjajah sampai ke hujung, sampai dibunuh, sampai digantung. Betul. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimah, dia pun tu semua bukan kecil-kecil anak. Itu dia. Maknanya kita tak berani. Kita berani yang cokiang-cokiang ni, beranilah kita. Memang hanya jaga-jaga kampung bolehlah kita. Itu bagi peringkat negeri. Sebab kita tak pernah sampai ke dunia, biar lengkap. Wallahualam. Tembang. Jadi kata ulama rahimahullah ta'ala, tidak jadi kesalahan, bahkan dikatakan kerana menyambut itu sebagai ta'ziman wa takriman li sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Digalakkan, dibesarkan kerana membesarkan Nabi, kerana muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita respect Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak sama orang jadi anak kerana muliakan dia, kerana bersyukur Tuhan beri kita zuriat dan sebagainya. Jadi maknanya kalau kita nak tuduh ini, kita kena adil lah. Kalau orang bawah kau boleh lipat, orang atas tak boleh lipat pula. Kau lipat sama kata lah. Barulah nama kau pelipat. Barulah sedap kau orang tu bidang sana sini. Ini tak ada. Yang pakcik-pakcik bodoh ni, aku twist dia. Ni mana ada dia, mana ada. Dah orang tu terkejut. Langsung tak datang dah. Mengaji tidak, sembahyang tidak, dah aku main snooker lagi bapak lain ni tak bidang lah. Faham? Mana lama banyak badan, mana ada hadir, mana ada dia. Takut orang tua tu, dia pun tak buat. Kenapa tak datang je? Tak boleh dah, semua bidang. Nabi tak buat. Yang Nabi buat di rumah tidur. Gitu. Jadi tu, kadang-kadang kita kena adil. Pasal itu, ulama-ulama dulu, dia libatkan orang awam ini supaya orang awam ni ada peluang untuk beribadah. Bagi kelebihan ni, kelebihan ini, kelebihan ini. Orang alim ni tak ibadat pun tak apa lah. Ilmu dia dah hebat lah. Jadi orang awam-awam ni, dia bawa buat majlis itu, sama-sama baca Quran, sama-sama berzikir, sama-sama buat majlis. Supaya apa? Supaya terlibat orang awam dengan amalan soleh pahala. Kalau dia biarkan, ayalah, pas main cabut masing-masing. Wah, apa nak baca, apa nak doa, apa nak itu. Jadi dia bawa lah. Menyertakan orang awam itu dalam ibadat. Supaya orang awam itu dapat ganjaran-ganjaran. Betul tak? Kalau pergi haji, pergi umrah, nak pakai mutawif pula. Apa? Nama Nabi ada mutawif. Buat je lah sendiri. Mutawif itu untuk guide kita. Pandai pula. Begitulah kiasanya. Betul. Satu mutawif dia. Hebat ke Ustaz? Okey. Kalau 8,000 mutawif okey. Ini mutawif yang tak ada. Sangat itu je. Begitulah. Ulama itu melibatkan itu supaya orang yang dibawa itu mengikut pimpinan. Baik ya. Jadi anak Abdul Muttalib itu bila Abdul Muttalib hampir-hampir nak wafat, dia kata,
kalau aku mati, kalau aku wafat, yang jaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Abu Talib. Yang jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Talib. Saudara dia Abu Talib ni ramai anak dia, 10 orang juga dia pun. Bapa kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, bapa kepada Ja'far bin Abi Talib dan lain-lain. Jadi Abu Talib ni, kenapa Abdul Muttalib nak sangat supaya Nabi SAW ni dipelihara oleh Abu Talib? Pasal kata ulama dalam kitab, Abu Talib ini bin Abdul Muttalib, dan dengan Abdullah bin Abdul Muttalib ini dia panggil seibu sebapa. Seibu sebapa. Yang lain-lain tu Naufal, Harith, Zubair, Khawi, Muraidah, Abbas, Abdah, Abu Jahal tu sebapa lain ibu. Faham? Kita ni kadang-kadang dalam keluarga kita ni dia ada macam ni senario. Satu, seibu sebapa. Kedua, lain bapa, lain ibu. Satu bapa, lain ibu. Betul? Ada tu satu ibu, lain bapa. Ada lain tu lain bapa, lain ibu. Ada tak ada? Apa tak ada pula? Betul tak? Satu, seibu sebapa. Yalah. Satu lagi, satu bapa, lain ibu. Mana bapa ni kahwin banyak, sampai 4. Ibunya 4, bapanya 1. Kemudian bapa dia mati, tinggalkan balu yang 4. Faham tak? Balu yang keempat ni dia kahwin satu orang apa haji pula. Saya dia muda ni. Maksudnya dia balu tu umur 28. Berkenan orang kahwin dengan bekas janda tu, haji yang mati tu kahwin. Kahwin apa anak? Jadi apa itu? Saya ibu lain bapa. Ada tak ada? Kadang-kadang kita saya ibu sebapa, saya ibu lain bapa, sebapa lain ibu. Lepas tu saya ibu lain bapa. Lepas tu lain bapa, lain ibu. Itu namanya tiri. Saudara, ini ibu. Dia ni ibu janda lah, senang janda. Dia ni duduk. Dia ni anak 4, dia ni anak 4. Kan? Dia ni mati bini, dia ni mati lelaki. Dah lama berjumpa dalam Facebook, WhatsApp, jatuh hati. Kira saya 4 anak, saya pun tak kisah lah. Janji kita bahagia. Kahwin orang ni. Dapat. Bila kahwin orang ni, janji kira 4, ni ke 4, jadi 8. Yang ini 4 tambah 4 ni namanya tiri. Ataupun bahasa Melayu kata saudara anjing. Ini mak dia kahwin dengan bapak ni, ni anak lelaki boleh kahwin dengan anak perempuan ni. Keluarga 69 kan berapa tak tahu. Baik. Itu kaedahnya. Kan? Itu nama keluarga tiri. Dia tetap bukan mahram. Ya. Ataupun contoh Haji Yusof. Haji Yusof ada anak Haji Yusof kahwin bini yang kedua. Dia sembang ya, ni yang dia. Kata nak. Atau orang lain lah, Yusof lain lah. Tak datang kelas. Jadi Yusof dia kena. Haji contoh senang, nama Yusof ni bagus. Nama Yusof ni dia handsome. Tidak mati tak lepas. Yusof kahwin dengan dulu, meninggal isterinya. Dapat 4 anak. Lepas tu Haji Yusof ni kahwin dengan isteri baru. Kan? Anak dengan dulu anak dulu Haji bawa anak dulu lah, kahwin dengan isteri baru. Jadi itu anak tiri isteri baru lah. Betul tak? Kalau anak tu perempuan, dia pegang mak tiri dia, tak batal lah perempuan lah. Tapi bila Haji dapat menantu lelaki, tapi bini baru tu menantu tiri dia tak mahram. Dia salah, dia batal untuk dia balik rumah pak mentua dia, yang bini baru ni mak tiri dia dah tutup aurat dan sebagainya. Kalau bini yang lama tu okey lah. Understand?
Clear? Jadi kita tu, kalau kita memang mak bapak mentua dia betul, tak ada masalah. Sekarang ni dia kahwin dengan anak mak bapak dulu. Tiba-tiba isteri dulu tu meninggal dunia. Dia meninggal dunia, kahwin dengan baru. Jadi menantu ini menantu pakcik. Bini dia baru tu tompang je. Tompang dapat menantu tiri lah ibarat. Anak tiri lah. Faham kan? Itu kisahnya. Jadi dia dengan anak tiri menantu tu, dia tak marah. Jaga orang, kena tutup. Buat salam tak boleh. Tapi kalau yang betul mak mentua dia, ada masalah. Itu kisahnya. Abdul Muttalib, ayahnya Hashim. Hashim ayahnya Abdul Manaf, anak sampai kata Qusay, Kilab, Murraka, Abu Ain, anak Ghalib, anak Fir, anak Malik, anak Nadar, Kinana, anak Khuzamah, anak Mudrika, Alias, Mudar, anak Nizar, anak Ma'an, anak Adnan. Dan ibunya Aminah, Sayyidatina Aminah, anak Wahab, anak Abdul Manaf. Jadi tak, anak Zura, anak Kilab. Jadi junctionnya bertemu kat tu. Anak Kilab, anak Zahra, anak Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf ini lain daripada Abdul Manaf pada pihak bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bahasanya warna tubuhnya sallallahu alaihi wasallam itu putih cenderung kepada merah. Dia tak putih sana, tapi dia akan merah-merah. Dan bahasanya ialah Rasulullah itu kesudahan anbiya dan mursalin. Dalam bahasa Arab, khatimul anbiya wal mursalin. Artinya kita iktikadkan tiada ada nabi, tiada ada rasul selepas Rasul sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum. Tak ada nabi lepas aku, tak ada umat lepas kamu. Dia rasa pengaku nabi, mengaku rasul, kita dia panggil nabi palsu, nabi dusta. Mana pihak berkuasa kena ambil tindakan, kena ambil apa-apalah tindakan lah, supaya jangan menyesatkan orang. Kalau kita di Malaysia ni, pihak berkuasa, pihak agama lah, ambil tindakan. Tiba-tiba di Buhairah ni ada mengaku Rasul 1, Rasul 2. Jangan. Kalau nama Rasul apa? Nama dia Ulam Rasul, tak apa. Ada restoran Ulam Rasul, tak apa. Yang salahnya dia mengaku Rasul, dia mengaku Nabi akhir zaman. Itu salah. Seperti dakwaan ajaran Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad, dia kata dia lah Nabi akhir zaman. Itu salah. Tapi beramal dengan sunnah Nabi akhir zaman itu disuruh. Yang salahnya itu mendakwa iddia. Dia mendakwa dialah Nabi. Dia kenal Nabi ini di kalangan orang Arab, di kalangan orang Melayu tak ada. Rasa-rasanya aku lah. Itu sesat itu. Kalau dia tak taubat, maknanya boleh bunuh. Seperti Musailamatul Kazzab, Nabi palsu yang mendakwa jadi Nabi, jadi Rasul. Kan? Sebelah Najd, sebelah Riyadh tu. Dan Nabi dah ada dah. Sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat, dia declare dia Nabi. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sampai memerangi Musailamatul Kazzab. Jadi sekarang ni kalau orang aku Nabi yang itu, tak betul. Jadi pengakuan-pengakuan tu ada. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi akhir zaman. Al-Quran tu dah sempurna, 30 sempurna dah. Allah yang peliharanya. Alhamdulillah. Quran dah turun 1444 tahun. Masya Allah. Tak ada celah segala dia. Alhamdulillah. Cuma kita harus sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran. Kalam Allah yang qadim. Itu belajar ya. Kurang-kurangnya kalau tak boleh, kurang-kurangnya suratul Fatihah dan suratul Ikhlas. Okey lah. Dah boleh dah jadi imam rawatib, imam Jumaat, imam Tarawih, imam Ghair. Kalau pergi interview pun lulus. Awak apa-apa Fatihah dan suratul Ikhlas, mesti kata bagus. Orang kampung pun suka. Saya baca panjang-panjang. Orang kata
kita tak boleh nak buang dia. Dia dilantik oleh Maiz, dia lulus Suratul Fatihah, pecah betul, keluar Allah betul. Itulah ayatnya. Dia orang asal pun itu, Maghrib Isya pun itu, berapa puluh tahun. Imam mana? Imam Kulhu. Kena pergi kampung mana? Pergi kampung Imam Kulhu. Boleh tak boleh? Boleh. Allahu Akbar. Wal-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mahdi. Allahu Akbar. Yang kedua itu juga. Isya itu juga. Nanti Imam ni lupa kot. Tak, dia memang tak, itu je ayatnya apa. Dia tak ada. Kena buang-buang lah. Tapi orang macam kita ni happy lah. Happy sana orang macam kita ni. Orang puluh kat atas ni, dia tak baca surah lagi apa-apa Betul tak? Pasal imam tu faham dan kita makmum pun faham. Kita belajar. Bila dia baca surah tu, dia bonus dia untuk kita lah tu. Surah yang baca tu sunat je, sunat hayat, bukan sunat apaan. Sunat apaan bukan sujud sawi, sunat hayat tak kena sujud sawi. Tanya rukun qauli itu suratul Fatihah 7 ayat. Dan ada walau boleh amin. Dia pun tenang, Allahu Akbar. Tak jangan dia belajar. Kalau tanya kenapa kita tak baca, memang aku tak baca. Sunat hayat dia. Mazhab tu mana? Makmum kalau kabut lah, ada hukum lain pula. Ya. Jadi Nabi SAW Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup segala Nabi dan tak ada dah. Dan kita ni umat yang terakhir. Habis kita ni habis lah. Jadi umat yang terakhir ni umat yang penuh cabaran. Kita ni, zaman kita ni umat penuh cabaran. Menanti satu demi satu cabaran. Dengan Yahudinya, dengan Israelnya, dengan orang kafirnya, dengan orang munafiknya. Sampailah kedatangan Sayyidina Nabi Allah Isa Ibnu Maryam alaihissalam, dan sampailah turunnya nuzul Imam Mahdi Al-Muntazar alaihissalam. Sampai turun itulah barulah aman. Sekarang tak aman, kita penuh dengan ujian. Itu kalau kita istiqamah dengan ahli sunnah wal jamaah ni, kita hebat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita istiqamah ikut secara kemampuan kita. Kita maintainnya. Kenapa? Kita nak kewanang kita setengah orang tu ekstrim, dia nak hapuskan, tak boleh. Dia dah macam itu. Jadi Tuhan begitu. Dia akan datang lagi dan lagi sampai turun Nuzulul Isa dan sampai datang Imam Mahdi alaihissalam. Dah turun Nabi SAW, dia bunuh Dajjal. Ni Dajjal tak turun lagi ni. Dajjal belum turun. Belum Dajjal turun lagi. Tak nak cakap lah, baru Trumpnya belum Dajjal turun lagi. Belum Dajjal turun. Israel pun mengamuk dekat Palestinnya, belum sampai ke Malaysia lagi. Dajjal tak turun lagi. Dia sebelum Dajjal turun tu Allah 7 tahun lebih kemarau, makan minum tak ada, parit kering kotak, pokok-pokok semua tak jadi, semua tak ada apa, kering apa, makanan semua tak ada, air setitik pun tak ada. Ini air free lagi, alhamdulillah. Oh, yang besar mungkin saya cerita lah, pokok pun tak ada. Wah, dunia ketika itu Allah tak ada apa dah, kering kontak apa pun tak ada. Allah dalam pelihara kita. Turun pula lagi Ya'juj wa Ma'juj, macam-macam. Dan dunia dah kering, tak ada apa dah. Kereta tak ada bergerak dah, minyak apa semua tak ada dah. Gali-gali pun tak ada minyak, air pun tak ada, apa pun tak ada. Dahsyat ya. Allah Akbar. Hanya orang beriman tu adalah kata ulama. Ketika itu makanan dia tasbih, subhanallah, kenyang itu. Ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Maknanya orang kalau mati sebelum tu selamat. Kawan-kawan kita yang mati 10 tahun lepas, selamat lah dia.
selamat daripada dunia, dalam kubur belum tentu lagi. Kalau dia tak ada, kalau dia tak ada amal, tak selamat juga aku yo. Ini amalan. Ya, tu. Jadi kita ni dalam apa nama fatrah yang sangat mencabar sekarang, betul tak? Dunianya, ekonominya, persekitarannya, Allah. Mudah-mudahan selamatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan bahasanya ibunya dan bahasanya warna Nabi dan barang siapa mendakwa akan jadi Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi kafir, ya wal'iyadzubillah. Janganlah ya. Dan bahasanya diperanakkan dia daripada negeri Mekah, dekat Mekah. Kalau nak pergi malam tu kan, dekat ada maktabah sekarang tu kan. Kalau pergi sampai Marwah tu, sampai ke Marwah tu, keluar pintu tu, ke dataran tu, ujung tu ada maktabah kan. Kena jadi maktabah. Ada rumah kalian di sana. Di maktabah tu kita terus, kita pergi malam. Malam jalan sikit, jumpa masjid jin. Itu masjid jin. Masjid jin tu memang ada jin tu. Apa sekarang? Bergaduh je dalam tu. Jin tak bergaduh, orang dalam tu bergaduh. Tak bagi air bergaduh, tak dapat aircon bergaduh, tak dapat sop bergaduh. Dalam masjid jin tu, saya pergi tu, alamak, yang betul masjid jin. Tak boleh silap sikit, lambat sikit, Tok Siang angin. Kenapa dia bergaduh dengan Tok Siang? Tok Siang nak kunci pintu, dia lepas semuanya, tutup lah apa semua tu. Orang nak pergi, dia tak pergi. Halau, dah bergaduh. Memang betul jin. Jadi rumahnya tu lahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Makkah ya, Al-Mukarramah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bangkitkan, dia jadi rasul padanya daripada di Makkahnya. Dia bangkit jadi rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bangkit jadi rasul padanya di Makkah. Padahal 40 tahun umurnya 40 tahun. 40 tahun ni umur yang cantik jadi pemimpin, umur matang. Kalau pokok bala tu pada 40 tahun tu memang padu, memang namanya cengal batu. Kayu tu jadi cengal batu. Tapi kalau 2 tahun apa lagi, 2 tahun pun dia tak padu. Memang betul-betul cengal batu. Dia tahu kan cengal batu. Kalau cengal batu pula, padu umur 40 ni. Jadi umur 40 ni, apa yang kemana ni? Allah alam. Umur 40 ni kata alamak, umur bantang lah. Umur yang macet, umur yang banyak buat keputusan lebih kepada rasional. Betul tak? Kalau below 40, banyak buat keputusan kepada emosional. Kita dah lalu umur tu kan. Umur 20 lain gaya kita, 30 lain gaya kita, umur 40 dah semua sikit lah. Dah lah, betul. Umur 60 pecik. Umur 60 tak, jadi umur 70 dia. 70 ke 80 dia. Mak Haji, dia punya agresif sedangkan 90 lagi dah sebenarnya. Aduh, jangan nak tengok lah. Tapi jangan main, dia banyak tau. Kenapa? Kalau umur 40 tu, kita masuk kerja nanti lah umur 20 je. 20 lah. Mana 20 ke 40 tu, dalam akaun KSP tu, ya okey je lah tanya. Adalah 61,000 kan. Boleh senyum boleh. Boleh senyum. Dia mati ada senyum. Tapi kalau umur 30, nampak 40,000 ni kena SP kan. 40 tu dia tu, ada akaun 1 dah ada sikit, akaun 2 dah ada, akaun 3 pun dah ada. Jadi sedap sikit lah ya. Nak sembang pun orang kata sedap lah kan. Dia nak sembang apa, umur berapa, bumbu pun tak keras lagi, nak sembang lebih. Betul ni. Saya umur 40 umur tak. Jadi kalau kita nak elit satu organisasi ke apa, pastikan umur 40. Umur 40 dapat kemas je lah. Adalah rasional itu. Kalau dia kahwin umur 40, dia tenang.
Tapi kalau umur 80 kahwin lagi tenang lah. Datang tak buat apa dia. Dia tenang. Oh, kalau umur 21 kan kalau kamu berkata lah itu tak kena ni, tak kena. Oh, hal biru keluarga dia. Tapi dia dah naik. Masya Allah. Itu penting. Jadi Rasul dan Nabi SAW daripada awal dia dah biasa dah menanam, ternak, kambing. Dia dalam keadaan orang kafir, orang Quraisy. Dia dah tengok semua ni. Ini kalau takdir kena jadi Nabi, jadi Rasul, mana dah boleh menghadapi keadaan-keadaan yang dia telah lalui. Itu penting. 40 ya, Alhamdulillah. 40 ni kalau orang Arab dah panggil Syekhan. Syekh. Syekh lah. 40. Artinya umur 40. Ada panggil Arba'un Hasanah 40. Dan diam ia di Makkah. Kemudian daripada demikian itu duduk di Makkah setelah dia bangkit jadi Rasulullah SAW. Kemudian daripada itu kemudian dia bangkit jadi Rasulullah itu 13 tahun. Jadi berapa? 40 tambah 13? 53. Maka berpindah ia dan Salam ke Madinah ketika umur 53 tu lah. Kemudian berpindah ia ke Madinah SAW. Dan diam ia di Madinah itu 10 tahun. Jadi berapa? 53 jumpa 10? 6. Itu lah umurnya. Tak panjang. Tak banyak. 63 tak cukup. Pak Usop 7 lebih. 80 lah. 76. Oh, panjang umur. Dia boleh buat ke 100 tu. Tapi lutut dah sakit kan. Allah malam kan. Sihat lah. Okey lah. Lutut dia sakit senang ya. Untuk tu kita makan ubi ya. Makan ubi kayu. Ubi kayu tu hari-hari makan. Rebus sejengkal ke sejengkal. Rebus sampai keluar jeli tu. Keluar dia punya likat tu. Makan cijangannya. Makan sampai ikan bilik ke. Ikan makan. Ini ubi kayu. Dia makan itu. Dia makan nasi jamannya. Nampak ubi kayu je beli. Tapi jangan cabut ubi kayu orang ke jalan tu. Nak kena minta izin lah. Ubi kayu paling senang tanam ubi kayu lah. Cocok je. 4-6 bulan ada lagi isi. 6 bulan dia. Orang pun tak nak ambil ubi kayu. Borok tak nak makan. Tapi kadang kampung hutan tu beli sondel babi dah je lah. Allah. Sekarang mahal kan? Ubi kayu mahal. Ya, cocok ya, dia tepi rumah. RM8 kilo. Ya, cocok ya, ambil batang tu. Minta batang kan cocok ya, senang tumbuh. Cocok dia tepi pagar tu dah. Pun, insyaAllah. Dan diam ia di Madinah 10 tahun. Dan wafat ia Nabi SAW padanya pada Madinah SAW. Di Madinah. Dikuburkan dia pada tempat wafatnya itu. Dikuburnya. Iaitu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW dikuburkan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan adalah umurnya SAW 63 tahun. Jadi wafat Nabi SAW itu hari Isnin. Hari Isnin kata ulama 12 Rabiul Awal juga. Di mana dia sakit di rumah Ummu Salamah di kami itulah. Kemudian dia minta izin pindah ke bilik Aisyah. Rasulullah SAW dia ada rumah panjang, bilik-bilik lah 9. Dulu lah 9 si rumah. Dia wafat di rumah Aisyah di atas katil itu. Maka di bawah katil itulah ini kata lain ni katil kan. Di situ ditarik katil ni di bawah tu lah digalikan lubang kubur Rasulullah SAW. Itu khususnya khusus untuk Nabi SAW saja. Itu yang sunnah yang kita tak boleh ikut. Yang kita nak ikut itu, aku ni hidup 100% sunnah Nabi. Aku semua ikut sunnah. Makan, minum, berjalan, semua ikut sunnah. Ada orang baju dia semua ikut sunnah. Kencing, berak, semua cakap semua mati. Mati so, aku pun nak ikut sunnah lah. Di mana aku mati, situ kamu.
Boleh? Boleh lah. Tapi rumah tu orang tak duduk lah. Anak bini pun tak datang tau. Kalau kita jual, ayah, rugi oh. Ada orang mati oh. Jadi Rasulullah SAW di mana dia meninggal di situlah. Kalau ikut kita ni kan. Dan dikuburkan dia Nabi SAW pada tempat wafatnya di situ kan. Iaitu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maknanya dia wafat sedang dia bersama diri Aisyah radhiyallahu anha. Kata ulama, ini kali kan yang mandikan sama Sayyidina Ali radhiyallahu adalah beberapa sahabat. Lepas wafat kata Nabi SAW, jangan biarkan selesai dah dikafankan saya, jangan bagi masa dalam beberapa minit, 10 minit kan, jangan sampai sembahyangkan dulu. Kenapa? Sahabat dia akan turun sembahyangkan dia. Jibril AS dengan para mereka. Dah selesai itu, barulah kamu sembahyangkan tu. Bawa tadi imam, bayang je lah. Rasulullah SAW dia kebumikan di situ. Sampai sekarang lah, yang ada kita ziarah tu situ lah. Kuburan situ lah, Masya Allah. Situlah apa nama perkuburan Rasulullah SAW di sebelah dalam rumah tu lah, sebelah Raudah tu lah. Di bawah Qubbatul Khadra, di bawah kubah hijau. Dia berhampiran dengan masjid Nabi SAW. Dia bukan dalam masjid. Sekarang ni dia dah masuk dalam ikon masjid lah. Sufah. Depan rumah tu ada sufah, ada serambi. Serambi tu apa? Biar Rasulullah keluar ke rumah, dia tengok sahabat-sahabat Rasulullah ada kat serambi, duduk kat serambi rumah tu, sembang-sembang ke apa ke, Rasulullah layan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ dia panggil, dia bawa kubah hijau. Kan? Situ bila Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, dikebumikan di situ. Tengok dalam gambar tu, masuk ke sini, ni kan ada kiblat ni kan, Abu Bakar kat kaki, bahu Abu Bakar ni bertentang kaki Nabi SAW. Kemudian bila Sayyidina Umar nak wafat, dipesankan anak dia Abdullah minta izin dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk dikebumikan bersama sahabat dua. Dia di bawah ni kat kaki. Dia tengok 1, 2, 3. Ada tu nama dia ambil macam mana, Allah Allah boleh je. Dan waktu zaman Raja pun dia buat satu konkret ke dalam, pasal ada orang Yahudi nak curi jadi nazar Rasulullah SAW, bermimpi kan 3 malam betul-betul. Tapi Raja tu pandai, dia tak tahu sombong gitu. Dia jumpa Gubernur Madinah, dia kata saya ini bagi tahu semua rakyat Madinah, bosnya tuanku nak bagi hadiah. Hadiah lah pemberian. Yang satu orang pun penduduk Madinah ni tercicir. Jadi semua datang, yang tak datang 2 orang. Kata tuanku, yang 2 orang tu pun panggil juga. Bila panggil bagi hadiah, memang betul lah buku yang dalam mimpi. Aku tangkap bunuh Yahudi. Dia dah dekat dah. Dia buat terowong gali. Dia buat terowong. Daripada itu dia perintahkan keliling tu dibosak tu, corok. Jadi lah Allah pelihara jasad para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kalau ada kita meninggal di tempat lain, nak kena balik rumah atau jauh lah tempat, katakanlah Thailand ke, tanam sana pergi boleh, tak tahu nak balik pula. Kalau nak sebaik-baiknya di mana kita meninggal, di situlah mereka ada prosedur syarat-syarat negeri itu kan, kita nak terima orang Islam itu kita ada. Kalau boleh meninggal sana, tanam lagi baik. Soalan sama juga. Marah bukan. Tapi kalau duduk siang tanya repot no. Kalau siang kan pengen nakam. Kau selamat je. Kat Siam, kat Bangkok, kat Songkla. Boleh.
dia gitulah, di mana kita meninggal, di situ kita kebumikan. Melainkan ada hal-hal tertentu tu cerita lain lah. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia dalam perjalanan di perang tak apa kan, dia mati. Lepas tu dibawa mayat dia ke Istanbul, Turki sekarang ni. Janganlah tengok keadaan lah. Kalau tempat tu mengizinkan, dan kebumikan di situ. Seperti ibu Nabi SAW, dia meninggal di Abwa tu dikebumikan. Tengoklah, kalau meninggal dalam kapal laut perjalanan pergi haji kan, tampak ke laut ikan kat batu tu. Saya tanya Datuk tu dia terlibat masa dia muda-muda lagi jangan terbang. Dia kata kapal tu kena berhenti. Kapal tu berhenti, kapten tu berhentikan kapal. Lepas tu kita dah semayang dah apa, kita akan turun ke bawah, turun ke dek, turun. Enjin pipa tu dah tak berpusing, slow kan. Lepas tu lepaslah ikat. Lepas tu pergi haji dulu kan. Takkan nak bawa ke Mekah-Mekah. Sebenarnya tu nak kebumikan dia tu pun panjang cerita juga. Ada tunggu surat, tunggu fax daripada tabung haji sini. Ambil masa juga lah. Kebenaran apa, telefon ke apa, pakai apa, tak tahu lah. Hitam putih dia ada. Besok mengamuk orang dia, pergi ada, balik tak ada. Sudah. Jadi di mana kita tak tahu. Nak orang kata la terjadi nafsun bi ai ardin tamut, diri ini tak tahu di mana bumi dia nak mati. Kita tak tahu. Kita wallah alam. Selalunya kalau kita duduk situ, mati di situ lah. Selalunya lah. Tapi tak tahu lah, waktu nak mati tu dia balik kampung ke, dia ke mana ke, Allah alam, kita tak tahu lah. Kan hidup dia Malaysia, dia mati di Madinah, mati di Mekah, banyak. Mati haji, mati ketika orang pakai habar masing-masing. Ada orang berniat nak mati di Mekah ke? Niat tu boleh. Dia duduk Mekah puluh tahun tak mati-mati. Duduk Mekah sakit demam pun tak mati-mati. Berpuluh tahun tak mati. Lepas tu balik Malaysia. Malaysia, makan durian sedikit mati. Mana kubur dia kat sini. Dia nak Mekah. Air di Mekah, air di mana? Seperti Syekh Idris Al-Barbawi. Dia nak Mekah, dia lahir ke Kasyashiah, kampung Kasyashiah. Balik sini, balik ke Mekah, pergi ke Mesir. Dia mati di Lubuk Barbau. Walau kangsok pandangan. Anak Mekah. Haji Yusuf anak-anak Mekah. Perak. Tak tahu lah mati Mekah ke Madinah, ke Turki ke mana. Kita tahu Yusuf lah. Dia ada satu datuk ni, dia pergi umrah. Dia banyak kali lah. Lepas tu hari nak pergi umrah tu, dia pakai jubah terbalik. Saya dah kata tak boleh dah. Memang tak boleh lah. Jubah dia terbalik. Tu jubah terbalik. Alamak, tak apalah. Betul tak balik lah. Kita buat azan, kita datang azan lah. Tunggu-tunggu, lepas seminggu dah mati lah kat Mekah. Jadi kalau pakai baju terbalik ni tapi tak apa, kalau orang lelaki tengah pakai baju tak balik, kita balik rumah tak apalah. Ada tanda-tanda. Wallah, itu orang tua punya tanda lah. Jadi di situ tu ada satu kosong lagi. Di bawah Qubbatul Khadra tu kata ulama, ada satu kosong, ada satu tempat kosong. Jadi yang kosong tu bukan untuk kita. Yang kosong itu kata ulama untuk Nabi Allah Isa ibnu Maryam alaihissalatu wassalam. Jadi Rasulullah SAW itu diapit oleh dua bapa mentua dia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, dan sahabat dia Nabi Allah Isa alaihissalam. Mubashir. Nabi Allah Isa ni pembawa berita gembira dengan kedatangan Nabi akhir zaman. Ya kan? Dalam Quran kata, "Wa qala Isa ibn Maryam li Israil, inni Rasulullah ilaikum." Dan yati min ba'di ismuhu Ahmad.
akan datang aku nama dia Ahmad. Dia dah beritahu kat Bani Sa'id, wa Nasara tu akan datang akhir zaman, nama Nabi-nya Ahmad sallallahu alaihi wasallam, Bashir. Pasal itu bila ditanya Rasul dan Sirah Ibn Hisham, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anta, siapa kamu? Kan sahabat-sahabat tanya sama-sama, dan kita lah sama Haji Yusuf ni orang mana, baik nak orang, satu jamu kita makan, contoh lah. Kita tanya Haji Yusuf ni orang mana? Saya orang Kuala Lumpur gini. Saya kata mereka orang mana? Saya orang Songkeng. Kata Haji Jumat mana? Ya, saya orang Johor. Orang Johor kan? Tanya lah. Haji ya, orang Johor ya. Bangsa Johor. Mentang-mentang benar. Kalah-kalahnya diamnya. Nak cerita. Jadi bila kita berkawan, kawan kita baik, apa semua, akhlak mulia, ditanyalah, mana anta ya Rasulullah, siapa kamu ya Rasulullah, orang yang baik, luar biasa. Dia kata, ana da'watu abi Ibrahim alaihissalam wa busyra akhi Isa ibnu Maryam alaihissalam. Aku ini hasil doa daripada bapa aku Ibrahim alaihissalam. Rabbi inni askantu min zuriyati fi wadin ghairi zar'in inna baitikal muharram. Itu hasil doa punya dia. Siapa doa punya? Ibrahim alaihissalam lah. Nah, kita pun yang boleh jadi macam ini berkat Datuk. Doa punya kita. Kita doa sekarang untuk zuriat kita. Kita sekarang ni berdoa, beramal, berkebajikan untuk zuriat kita akan datang. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Kita dah tahu keturunan kita ni tu ada orang pandai, orang alim, orang kaya, kita apa tu dah tahu keturunan kita. Ini Datuk Moyang kita pun tak tahu kita sekarang ni jadi apa anak cucu dia. Dia doanya. Aku ni doa dia, hasil doa daripada abilah Datuk aku Ibrahim alaihissalam. Satu lagi, wa busyra akhi, dan berita gembira saudaraku Isa ibnu Maryam alaihissalam. Itulah ini apa yang Nabi saya katakan, yatim ba'dismu rahman mubasyir baina yadayya. Itulah hakikatnya Rasulullah SAW. Jadi itulah kadang-kadang kedatangan seseorang itu hasil doa daripada untuk banyak dia. Dan kadang-kadang kejayaan seseorang itu pemberita gembira daripada kawan-kawan kita. Faham tak? Jadi kita tak boleh pisahkan orang tua, tak boleh pisahkan juga sahabat handai. Nak alun-alun tak boleh. Ya, nak seorang tak boleh. Sikit. Jadi yang satu lagi itu untuk siapa? Untuk asalnya Aisyah radhiyallahu bercita-cita kalau saya wafat, saya nak dekat kubur tu, dekat dengan suaminya, nak bisa dengan bapanya. Bukan. Tapi bila Umar radhiyallahu minta, saya bagilah. Pasal Umar ni pengorbanan untuk sama-sama bersama Islam ni hebat, jadi saya bagilah begitu. Jadi Aisyah radhiyallahu kebumikan di Bakir tu. Jadi yang 1-0 ni untuk Nabi Isa di sana. Jadi yang itu rasa-rasa saya dah di Yusuf tak raya. Yang dia kata, ya Allah, yang satu tu biarlah aku yang hadir. Menangis pula pijak mata pun mereka kata, jadi tak boleh lah. Tak kabul. Minta mati di Madinah, tanah di Bakir boleh. Tanah di Maklah boleh. Tak kira lah. Makam pahlawan. Minta tanah pahlawan boleh. Aku tak dapat saya. Pahlawan pas mau dapat dia. Kan? VVIP. VVIP. Orang tak lagi terkejut jadi VIP kan, kita tahu. Last minute jadi VIP. Lepas sebulan mati. Terus jadi makan pahlawan. Makbul haji kita tak tahu je. Tua haji mana kita tahu kan. Kalau tua ayam tu dekat haji dia kan. Ini tadi kan. Tapi rasa-rasanya pada adat tak ada lah rasanya. Jadi tu pada adat lah ya. Wallahualam lah, kita pun tak tahu kan. Di Jumat ni kita duduk kat pahlawan Johor ke Allah. Pahlawan sendiri ke apa? Saya lepas
Oh, menang pun ni kalah. Mazli menang kat situ. Jadi kita sembang tamak kita sembang ni. Pada adatnya tu wallahu a'lam. Tak nampak. Tapi kalau Tuhan nak bagi, tak mustahil. Ya. Kalau dia nak bagi, tak mustahil ni. Dia nak bagi. Iza arada syai'an ay yaqul kun fayakun. Kalau dia nak bagi, tak mustahil. Kan? Ada dulu kerja dia, 2 kali jadi agung, mustahil tak? Tak mustahil. Kalau dia nak bagi, kalau dia tak nak bagi, mampu macam mana pun tak dapat. Itu kita usahakan. Ya. Jadi itulah akidah kita. Kita percaya Rasulullah SAW itu habis. Dan apa namanya, bahawasanya ya kesudahan Nabi dan maka merasa pemantauan jadi kafir waliyan. Dan dia peranakan di Mekah, dia pakai je rasul padanya. Habis. Dan wafatnya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Habis. Dan wajib intikad bahawa syariatnya menasahkan segala syariatnya segala rasul yang dahulu. Wallahu a'lam. وقد الله وإياكم بما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى وسلم الحمد لله. Terima kasih jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.